What's up guys? Welcome back to our channel. Don't forget to subscribe. Rabi. Cari apa ni? Cikgu hidup. Dia jadi just style ni lah. Dia tukar kerjaya. Hai, cikgu? Cikgu, buat apa ni cikgu? Masya Allah. Tak apa kak, dia tak masuk syurga neraka kak? Sampai. Jadi Member dah penat. Kesian dia. Seminggu kumpul tenaga untuk rehat, tiba-tiba kena join sekali. Sekarang kita kat mana? Sekarang kita kat mana? Covid. Sekarang kita dekat Kari. Pari. Ikan pari. Ikan pari sedap. Dah Tapi lah. belum. Timing untuk makan belum. Station to LRT Planet Jaya Line. Oh ya, selalunya. Malaysia sana sana. Kat sini. Kat sini sikit kan. Macam mana? Ke sini. Allah. Struggle lah semua. Apa? Apa benda ni? Ramai orang. Beli Anis makan lemon dah. Kenapa? Anda akan tiba di Betul ngah? Sri Raya. Betul. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Yuk. You are now approaching Sri Raya. Exit to the left door. Tak chill dia nak. Jauh ke kak? Kakak tak sabar nak balik. Nah, apa je yang kita dapat dekat Jalan Tar hari ni? Saya tak dapat apa. Saya dapat penat je. Ini orang Ni lain apa ni? punya. Saya Benda dapat ini. Ni bukan. Kakak punya. Saya hari ni tak keluar duit banyak. Hari ni kita balik pawal. Pukul Baru apa? pukul Tak nampak, tak nampak. Ha, tengok apa ni dengan ini. saya balik dah asar. Ini baru lepas Johor. Sebab apa? Sebab kita tengok nanti. Kenapa ni? Nampak dah bercin ni. Kakak drive. Kau tak nak datang rumah? Tak nak. Boleh. Kau boleh ribut saja. Hari ni kita belajar seni. Mana satu ni? Visit. Belajar satu. Oh! Kan dah agak. Mesti kakak cakap oh tu. Pekon buka. Macam mana ni kau? Ngah nak tekan apa je ni ngah? Oh ni. Kan, betul kan? Tak apalah, betul orang dapat tinggal. Kangen selalu buka aircon. Kakak kan dah biasa bawa kereta daripada Melaka. Kenapa kakak akan tengok juga? Kakak tak Pernah tengok kang ketebak. Tak tengok? Oi. Oi. Tak sampai bawa kereta ke seluruh kak je. Sangat. Oh, mega oi. Tak apa. Muka kat belakang betul. Lupa kita orang. Kita sendiri di langan. Oh, dia punya bunyi. Sedap kak macam bawa kereta. Macam kita talk lah dulu. Bawa kereta dulu ikut bunyi. Ni kalau nak bawa kereta lain, rasa lagi nak tekan rasa bunyi. Sedap.
Kalau macam ni cepat rasa bagus lah. Kalau aku tak cepat rasa. Maybe ke? Maybe. Nampaklah pro. Kamu ada selalu dah boleh berasa KL. Next. Ayung. Ayung. Dia belum lagi. Kita akan target Ayung lepas ni. Ayung tunggu. Tengok lah siapa ni dressing. Hazim. Kawan kena. Abang lah. Menang ke? Kena lah. Tak lah. Dia kena bawa baik-baik. Oi. Apa? Baik. Saya tak payah parking. Drop je. Drop off. So nanti korang yang keluar ni. Mungkin tepi sini. Mak takut je. Dia belum cerita dia orang. Bagus ni lah kak. Bagi kita terus. Tahu. Sabar. Wah. Congrats kakak. Kita kan dah biasa. Tadi dia bawa kita indah. Oi. Akak pun nak keluar dari Melaka. Akak pula. Dah bye. Biasa dia bawa. Okey. Sekarang kita kat mana? Kan tadi saya tahu. So ini lah tempat dia. Makan free. Makan free. Penat. So ni lah tempat tadi yang kita orang share dekat dalam video. Oh, kita orang talent baru. Dia kata nak masuk grup Zeni juga. Sini. Hai. Sini. Saya. Dah ready. Ya, ada talent baru. Tolong talent baru. Meriah. Kenapa? Ya, ada apa? Tadi kata nak masuk YouTube. Ni vlog ni. Tolonglah famekan saya. Kita ada buat makan-makan dekat rumah tok mak saya. Dekat Ceras. Tak tahu nama apa. So jom kita tengok makan apa. Ni nasi kosong. Ini air oreh. Isi berapa ada. So ini kuih buka. Kuih buka. Koci. Koci. Yang ni kuih. Patutlah ada nama. Tak nak terguna kot. Tak tahu lah. Okay, kita ada lauk udang masak merah. Ada rendang. And then kita ada apa ni orang kata? Agak-agak. Okay, ni sup nasi ayam, sambal nasi ayam. Nasi Arab, sorry. Ni sup nasi Arab. Sambal nasi Arab, telur masin. Ni sayur. Ni macam sup kari. Yang ni sambal kot. Sambal ataupun sup kosong. Okay, dan kita ada sambal ikan bilis. Kita ada nasi Arab. Nasi Arab. Ingat saja kulit je ni. Okey, kita ada roti canai. Baru sampai roti canai. Selama 2 jam, sejam tunggu. Okey, tengah nak buat. Okey, so kita pergi kat net. Kita ada sayur potong sawi. Kobis. Yang ni ayam masak merah. Aku impress. Cik buat macam ni. Sabar cik. Hei, Melayu. Koyak. Ya, yang macam ni ya. Wow. Koyak. Koyak habis cik roti tu. Biasalah, pengalaman tak. Sabar. Tak ada sih. Ya, dapur tak buka. Sabarlah ni. Dia kena tepi. Aduh, okey dah. Jangan tinggal rumah. Tolong bagi muka sikit. Tak, saya memang buat untuk bini saya. Nampak bini dia terima saya ni risau. Bini pun tak masak-masak. Macam mana? Ha? Ni ya? Pendek apa ni? Oh. Okey, makan. Satu cukup. Ada macam-macam orang datang. Ada siapa ni dia kakak Isha, tapi orang sebelum pagi ni Syah. Kak Fika. Yang ni tak tahu tu. Kakak Anis. Ini Kak Lana. Sampai kak. Kalau lama ni cik.
Ni kakak besar saya panggil. Kakak besar. Tapi saya panggil kakak je. Habis lah, ayah kau tak ada job pas ni. Nah, habis ayah kau tak ada job pas ni. Dah ambil. Aku ambil nombor tu. Asal lipat jadi dia? Terbakar. Ada benda tadi hampir dah nak terbakar. Baik, ada sikit kecil-kecil rambut dekat bakar. What? Bro, what are you talking about, man? Dekat saya. Baguslah kita hari ni ada penebaran, ada macam-macam lah. Lepas tu nampak kalau ada kebakaran tak ada ME kat sana. Dia tolong ambulans. So ada doktor semua ada kat sini. Perfect. Family kat sini bagus. Semua cukup. Stiker dia. Nampak penebak ori ke? Jadi penebak ori shopping. Nama banyak lubang ni. Roti saya pukul ni. Roti sarang burung. Dia tak menurun tak jatuh. Dia membakar, masing-masing membakar je menurun. Macam kurang. Ha? Oh, ni tak ada. Macam kena kurangan. Sorry, ha? Berapa? Apa yang mau? Orang. Saya tak nak. Saya nak tukar orang lain. Tak, ni untuk makan saya. Jangan judge. Tolong jangan judge. Tolong jangan judge. Ambil pinggan. Dia senang je. Kalau berani makan. Oh, kita orang ada air, makan, ada kuih. Yang biasa dulu. Yang biasa ni pun. Alhamdulillah. Lepas tu ada udang. Ini ayam Mesir. Nasi Arab by Chun Li. Ini dari family Cik Emma. Kuih. IT so. Ada telur masin. Okey, ni hasil Aki masak guys. Cuba rasa apa? Rate berapa rate? Bapak dia sebab bapak saya, so saya bagi 9/10 lah. So, hai, saya Pen. Tiba. Sebab kan, kalau okey, nanti macam ni saya bagi 10/10 tapi ada terkoyak sikit. Boleh lah. Tu bed. Apa dia telur? Hai, nak tengok Berapa rate? Asal 9/10. Saya nak Sebab apa dia? 8/10. Hai. Mana Ayung? Ayung tak ada. roti tu rate 10/10. Okey. 10/10. Roti yang cik buat. Habis dulu lah tu. Buat habis sana. Dah bertukar tangan. Abel pula buat. Tapi rangkap ni. Kita buat pilih. So, jom kita masuk dalam. Ada lagi banyak. Adik dah mandi. Dalam tu. Ada ni, ada orang tengah study, ada orang tengah makan kat dalam. Wow. Dapat. Dah kita tak berani ramah-ramah. Acik suruh record. Tu salah kat Acik. Lupa tangan. Moment. Bolehlah sikit daripada Acik tadi. Acik kan? No. Masuk dalam. Buat yang dulu. Cik. Terima kasih. Ha, sudah. Dia bagi bentuk. Kita jangan bermah. Jangan lama nervous tu. Dah lah ramai tengok ni. Cantik. Dah bolehlah sikit daripada Acik tadi. Orang nak tengok tak?
tu dia lebaran. Basuh. Oh. Memang tak nak guna dah macam kena buat tu. Awak kena share. Pakai sarung pun macam mama. Cepat nak order roti telur ke saja. Okey, lagi lah. Okey, Jun. Baru yang tak meleleh, tak nak baca. Kau tak ada ni ha tadi Ci. Masa sibuk. Anak ikan tak boleh. Tak lepas. Dah bentuk macam mana. Ya, ambil tu. Ambil tu. Ambil apa? Ika. Ya, tangan ayang tu dah kebal. Nah, tiba-tiba main badminton. Saya jarang jumpa badminton racket warna purple je. Hi guys, today kita orang memang random. Tadi kita pakai-pakai tiba-tiba masing-masing diorang ajak main badminton. So ini diorang main badminton. So geng kita juga. Ini pun ramai dua hari ni. Tengok sikit. Tengok sikit. Gitu.
Bukan tu ni pasal liwat. Ya dah. Di situ. Di tengah mana? Maksudnya tadi sama. Apa oi? Beneran. Ya, awak kata. Ya, Aisyah. Dah habis kat sini pergi pula. Aisyah tidak ada. Lepas tu pergi kat anyway. Lepas tu pergi kat Abel pula. Itu main dari penghujung tau. Sangat. Kakak ada lagi. Lagi habis. Boleh dah. Lepas dia hari dia takut. Boleh kita lagi. Hai guys. Hai dik. Hai nya. Oh. Oi. Oh. Saja kan. Awak saja nak ambil bola kat belakang. Ni bola. Bola. Oh, kena ini dik. Senyum. Au. Hai, bye-bye. Hai. Bye-bye. Anis tolong yang benda tu. 7.5 dah ke? Tahu? Masih macam tak ada upaya nak balik. Ni memang saja suka suruh kita main lagi ni. Itu ni mana boleh bahaya. Memang kalau dia menghabiskan waktu. Selain kita tutup, selain kita. Oh, sorry. Sumpah tak perasan dari tadi lagi. Nampak tu? Main letak je. Ada? Dia nak balik dah dari. Ni sampai pukul berapa ni? Tak nak. Pinjam Ikram lah. Besar sikit. Ngah. Ngah lain ngah. Sini je. Jangan sana.
Outro. Cepat outro. Cakap terima kasih. Thank you. Cayung.